Assalamualaikum guys. So hari ni cuti hari Ahad, tak ada aktiviti kan. So kita nak test kemah 10 Village L 10 Village T-Rex baru beli, Alhamdulillah. So upgrade sikit daripada base M pergi T-Rex. Barang second je, bukan barang baru pun. Alhamdulillah dapat lah merasa. So kita cuba lah sebab barang second. So kita nak buka, nak tengok condition dia macam mana, okey ke tak okey. So aku bukan buka dekat campsite, aku buka dekat area rumah aku je. Aku buka dekat area rumah parent aku je. Ni pembantu-pembantu semua. Sebab aku tak nak buka dekat campsite nanti. Aku takut nanti kan kalau tent tu ada masalah ke apa ke, takkanlah dah sampai campsite bawa aku nak tahu apa masalahnya. So aku buka dulu siap-siap, check everything semua, pastikan semua okey, baru aku bawa pergi campsite. Okay, so jom kita check out payung camp Village T-Rex. Let's go. Ayo. Okay, so size dia lebih kurang 4.2 meter daripada hujung sini ke hujung sini, 4.2 meter. Dan lebar dia daripada sini ke belakang sana lebih kurang 2.8 meter. Tinggi dia tak sampai 2 meter, 1.9 lebih tak silap aku. Tapi selesa lah, korang boleh apa orang kata, boleh berdiri kat dalam. Jom kita buka dulu, tengok kat dalam dia. Alamak. Okay, so dia ada 2 bilik. Boleh nampak. Okay, so ni bahagian dalam dia. Memang spacious gila lah. And ventilation dia sangat-sangat baik bagi aku. Dia ada tingkap dekat bahagian atas. Dia ada tingkap kat bahagian tepi, bahagian belakang, dan tingkap juga dekat bahagian tepi. So ventilation dia memang baik lah, memang bagus lah. Kita buka dulu. Oh belah tepi kita tak buka lagi. Belah tepi ni kat luar lah, adalah tingkap dia kat belah luar. Jagi aku tunjuk. So ni ada macam partition untuk bilik yang lagi satu, sama juga. Pintu depan ada ventilation dekat bahagian atas, ventilation bahagian tepi, dan ventilation dekat bahagian belakang. Dia ada tempat nak gantung lampu, sama juga. Sini pun ada tempat bahagian tengah ni untuk nak gantung kipas ke, gantung lampu ke. Dan sini bahagian sini pun ada juga. So ni bahagian dalam dia lah, sangat-sangat luas, sangat-sangat selesa. And satu features yang aku suka lah sebab kemah lama aku tak ada. Ni lubang ni, lubang untuk Swiss ni. Sangat-sangat berguna lah bagi aku. Aku memang suka gila benda ni. Kemah lama aku tak ada. Dia ada depan belakang. Bahagian depan ada, bahagian belakang pun ada. Dia ada 2 bahagian sini ada, bahagian sini pun ada. Nampak? Okay, so itu bahagian dalam dia. Jom kita review bahagian luar. So bahagian luar dia ada extended awning. So korang tak payah nak pasang fly lagi dah. Macam aku cadang. So bahagian sini boleh buat tempat nak masak, dan juga dining area lah kat sini. Lepas tu satu lagi, dia ada side wings. Side wings ni untuk mengelakkan tempias lah kalau time hujan. Kalau korang tak nak pakai, korang nak ventilation yang lebih, boleh buka sekejap korang boleh buka kalau korang nak angin lebih lah.
kan. Sama ada korang boleh pacak ke bawah ke kan. Korang packkan ke bawah ni. So akan ada angin lah. Ada ruang angin boleh masuk. Ataupun korang nak pacak lagi satu pole kat sini pun boleh juga. So sentiasa akan ada angin lah. Ni tingkap yang bahagian luar yang aku cakap tadi tu. Sama juga. Sekejap aku buka dulu. Okay, so ni tingkap bahagian tepi lah. So kalau korang tak nak pasang pole kan, payahlah pasang pole banyak-banyak. Nak buat pole banyak-banyak kan, korang ikat je ke bawah sini macam gini. Adalah ventilationnya kan. Ikat je bawah ni macam ni. Nampak? Tak susah pun. Tapi korang janganlah tengok macam tu kan. Itu memang tak kemas lah. Sebab aku setting sekadar nak test. Sekadar nak test je. Memang tak kemas. Jangan tengok ni, Allah buruk je. Benci aku tengok. Okay. So nanti kalau dah sampai campsite nanti baru betul-betul lah. Ni setting ni sekadar untuk nak test. Sekadar untuk nak test sahaja. Nak test, nak tengok semuanya okey ke, semuanya function ke, apa benda yang perlu tambah, apa benda yang perlu di-upgradekan. Macam tu. Ni bahagian belakang. So ini bahagian belakang lah. Korang boleh tengok dia ada awning juga. So boleh lepak lah kat bahagian belakang ni. Awning bahagian belakang ni tak besar macam bahagian depan, tapi selesa juga. Sama juga dia ada side wings untuk mengelakkan tempias daripada hujan lah. Boleh buka juga. Sama juga macam yang aku tunjukkan tadi. So ni bahagian tepi dia. So ini daripada bahagian tepi. Ini daripada bahagian tepi. Korang boleh tengok. Ini belakang dia, ini depan dia. Depan dia ada side awning yang besar lah. Tu parent aku datang. Parents aku baru sampai. Dia orang nak join lah. Testing kemah. Tak ada kerja. Okay guys, itu je lah. Aku nak kena kemas balik. Dah nak tengah hari dah ni, dah nak panas lah. Nak balik-balik, mandi, rehat-rehat. Nak siap-siap untuk makan tengah hari. Okay guys, nanti kita jumpa dekat campsite. Ada trip nanti insyaAllah bulan 8, pertengahan bulan 8. Nanti aku tunjuk kat korang trip kita macam mana. Kita akan pakai kemah ni insyaAllah. Nanti aku share video insyaAllah. Assalamualaikum.